Okay, sekarang kita nak cek masalah RCCB nitrik untuk yellow face ni. Yang lain okey, blue, red semua okey. Masalah dekat sini. Kita naik, dia terus tendang. Okey. Kita cek tengok off ni dulu. Tak. Ni sama juga. Sama juga. Tetap tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh juga. Okey, tetap tak boleh. Saya kena buka lah. Check tengok. Okey, so kita akan buat installation test untuk cari mana yang shorting. So okey, ni okey, test prop dulu. Okey, prop okey, 0.0. Okey, sekarang kita check. Kita check earth dengan neutral. So ni yellow. So nampak earth dengan neutral ni ada short. Buat So check dengan live. Okey. Ya. Sebelah. Okey. Sebelah lagi. Okey. Sebelah. Okey. Sebelah okey. Sebelah okey. Sebelah okey. Sebelah okey. Sebelah okey. Sebelah pun okey. So yang short memang wire earth dengan neutral yang ni. So nampak ni touch dekat ni yellow punya neutral. So ni earth lah. So bacaan dia detect shorting. So kita akan cabut neutral satu persatu. Okey. Okey, so kita dah jumpa ni dua kabel ni, neutral ni. So earth dengan neutral ni kita check balik. Yang lain kita masukkan. So kita tengok situ bacaan dia 1.8. okey lah. So yang short sekarang dua kabel ni. Tengok ni wire point lampu. Lampu satu. Tengok bacaan. Okey, kosong. Ini kalau tengok pada ni kabel plug ni 2.5. Tak tahulah dia guna untuk plug ataupun Nikon kan. Short. Okey, so dua kabel ni. Nanti kita try naikkan boleh tak. Okey, ni cara kita troubleshooting lah. Alright, tak off dulu. Okay, nanti kita test RCB dia boleh on tak. Okey, so sekarang kita try on. MCB dia dalam keadaan off so ni kita naik. Tadi tak boleh kan, dia trip balik kan, tendang balik. Okey, nampak boleh. Test button trip. Okey, ngam cantik. Kita naik, kita on satu-satu. Okey, so tak trip lah. Kita akan on beban mana yang problem. Tengok mana yang tak hidup tu, dia lah yang problem. Dengan kita on switch, contoh kalau on the trip, tu makna dia ni lah neutral dia. Alright. Okey, so kita dah on semua. On semua dia okey Cuma ada ni lah, ada 1 liter ni untuk ni lampu. Untuk lampu ni satu dengan ni lah store. So ni kalau kita buka salah satu pun dia akan trip lah, sebab dia trip kita cabut. Nampak lah dia trip. Okay, nanti kita akan tengok lampu tu sama ada lampu rosak ataupun wiring dia yang short. Okay, thank you. Okay, so sekarang kita check balik ni kabel ni, kabel yang pergi lampu tadi. Tengok bacaan dia earth dengan neutral. Okey. Okey, nampak. So OL. So alhamdulillah settle masalah. Alright, nanti kita masukkan balik kabel ni. Okey.